Gangsa tu dia mencapai 6 bulan. 3 main komponen tu dengan 3 extended komponen tersebut. Okay, dengan liputan kita kan 97 lah kita ada 30 hari rekodkan 14,000 tu. Tak, 14,000 ni termasuklah tempoh dia siapkan ARP ni. Dan mereka cuma masyarakat ni kalau 28 sesi tu dipilih, kalau 56 ni dia dalam 3 jam ke 2 jam? 2 jam satu kan, 2 jam satu sesi tu. Kalau tengok dia dalam 3 jam sikit kan, sangat cantik jam ni. Tapi dari sesi yang diperlukan secara drastik tu, permohonan ni dia tak gagal akibat pelanggaran kritikal struktur tempoh program itu. Sebab tu penting konsisten tu. Kita lihat kita sebenarnya hanya berlaku beberapa minggu je lah, dia tidak berlaku secara konsisten. Dan ibadah itu berlaku pada pemadatan 56 hari tersebut. Jadi lah kami buat daripada senario ke-7 ni, paling utama adalah dia tidak bergantung pada jam. Dan bagaimana jam tu boleh mengagalkan kita. Jam itu tidak contohnya lah kita nak tengok dari sini 54,000 lah yang konsisten. 12 adalah bulan aktiviti disusun lah dengan ada Syafiq tu sama. Dia boleh bekerja secara shift bergilir jadual harian berubah juga, menyukarkan sebenarnya menyukarkan pembentukan punya skala bagi tapi konsisten sesuai. Dan justifikasinya adalah anomali okay, sambungan komponen kemahiran matematik dan dia ikut kembali hukum gagalan. Okey.